Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to another 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. So, semalam, last episode, Bawang start pasang pagar dekat keliling kampung. Tapi tu pun baru sikit je. So, hari ni kita nak sambung lah. Kita nak make sure kampung tu selamat. Bawang rasa tu je lah kot yang kita buat for the whole episode. Oh, kecuali bila malam kita pergi sambung mining lah. Macam biasa. Sebab I don't think Bawang akan siap pagar satu kampung tu episod kali ni. Jadinya kampung tu still tak selamat lah time malam nanti. So yeah. Okay, so jom kita start. Mari kita play. Alrighty, let's go. Okay, hopefully vibrant visual masih on. Sebab tadi Minecraft ada update. Tak tahu if dia auto off sendiri. Oh. Saya dekat dalam lubang. I'm not sure. But let's start timer. Okay, Bawang perlukan apa-apa tak kat sini? Bawang rasa Bawang perlukan copper untuk buat lagi axe. And wheat seed untuk tanam. Oh yeah, ni on ke tak? Oh, on kan. Macam on kan? Rasa macam on. Okay. Pasal wheat seed. Ya. Semalam masa Bawang tanam tu, villager tu pergi dia pergi tolong petikkan wheat tu. So, in order untuk tak nak dia jadi macam tu, bunyi apa? Kita kena hancurkan ni. Yeah, kita kena hancurkan komposter supaya tak ada villager farmer. So that dia tak adalah nak sibuk menanam. So biar Bawang je yang menanam. Serahkan segala kerja menanam dekat Bawang buat masa sekarang, awal-awal ni. Sebab I need all this food, okay? Banyak juga diorang punya ni. Apa nama tempat menanam ni? Tapi tak ada ni kan. Saplings. Tapi diorang tak ada hibil pelik. Tapi diorang ada semua jenis tanaman. Actually ada potato, carrot, beetroot, wheat. Kecuali melon dengan pumpkin lah. Tapi dekat plain village ni mana ada diorang tanam pumpkin dengan ni kan, melon. But anyways, mari kita sambung. Bawang masih ada. Tak ada. Okay, kita kena potong pokok dulu untuk buat banyak fence. Also, Bawang tak boleh lupa untuk tanam balik sapling. Semalam Bawang kata Bawang nak tanam tapi Bawang lupa. So, saya tacut sebab dah nak malam. Also, ni pagar ni sementara je. Nanti, of course lah Bawang nak cantikkan. Tapi, nantilah. Not now. Kita sekarang ni function over aesthetic, okay? Okay. Bawang potong kumpul kayu ni sampai axe ni rosak. Lepas tu kita boleh craft pagar. And then kita boleh pasang pagar. Sambung pasang pagar. Bawang rasa macam speedrun Bila ada plan ni, nobody can stop me. No, even the creeper. Well, actually oh yelah, sebab ada anjing kan kat sini. Mana entah anjing tu. Okay. Another one. Oh my god. My goodness. Habis lah pupus kita punya sheep kat sini. Anjing. Andwe. Anjing. Andwe. Naughty. But kita nanti-nanti lah ya. Kita tak ada tulang. Or
Oh ya, kita tak ada tulang. Semalam bawang guna semua untuk bone meal. Bawang nak tim diorang, of course. Tim anjing dan juga kucing. So, maybe korang boleh bagi nama. Well, tak payahlah bagi dulu nama. Sebab tak ada pun lagi anjing dan kucingnya. Ada. Tapi, alamak. Tapi, kita tak team lagi kan. So, tak apalah. Tak ada floating trees ya. Where did you come from? Are you a baby? You're so small. And cute. Nampak macam coklat. Lah, tiba lapar pula. Sekarang ni bawang record. Time ni pukul 8 lebih. Pagi. 8 pagi lebih. 8 lebih. 8.48 pagi. So, of course lah, time puasa. Korang selalu tengok pukul berapa? Bawang upload selalunya pukul 6 kan? Upload video. Korang tengok selalunya pukul berapa? Wait, Wandering Trader masih ada ke? Oh, hey. Distraction lu. What is this, bro? Wow, dia beli water bucket Nak buat apa? Nak buat air? Tak puasa kan? Okay. Kita boleh buat lagi. I don't think ni cukup. 1 stack lebih. Okay. Almost 2 stack. Okay, bawang akan cuba untuk buat semua guna oak plank. Tak naklah campur-campur belang-belang fence-nya. Okay, nice. 2 stack. Okay. Masih banyak masa. Bawang nak ni dulu. Kenapa ada 8 je? Bawang simpan Kita letak kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Sambung balik. Makan. Okay. Alright, depan ni dah siap. Okay, sambung kat sini. Ni kita nak biar dia dekat luar ke dalam? Dalam lah Mana tahu ada yang monster terlepas masuk. Allah. Yeah, boy. Oh, baru lupa nak buat X. Let me do. Okay. Kita nak make sure also yang villager-villager ni semua stay dekat dalam. Kita tak nak diorang terlepas kat luar pagar. Kita kena memastikan mereka selamat ya. Ya? Oh, kita nak kena bagi nama dekat Iron Golem jugalah. Oi, banyak kita nak kena bagi nama ni. Kucing. Tak apalah, kucing kat luar tak apa. Kucing dia boleh survive. Tak macam villager. Ni diorang boleh ke? Tak boleh. Diorang tak sebijak itu. Ni nak pergi mana? Alamak, ada. Waduh, kat mana ni? How do we do this? Okay, kita buat belah sana dululah. Saya tak tahulah macam mana nak buat kat belah tu. Banyak sangat bukit ya. Alah, ni pun bukit je. Oh, tapi tu dah. Okay. Sambung bawang buat kat situ. So, kita sambung kat sini lah. Lap, lap, lap. Lap, lap, lap. Okay. Okay, kita kena buat macam tu double. So, okay, ni kita kena korek. Kenapa bawang tak buat shovel Tak memahami lah saya. Okay. Kita kena pastikan tak ada blok dekat dengan pagar tu dari luar.
Okay, it's almost dark. Faster, faster. Okay. Alright, good for now. I think. Sempat lagi ke? Touch it, touch it. Saya bukan takut apa tahu. Kalau bawang meninggal tak apa. Jangan villager ni kena segang kan. Kita nak kena sambung dekat tu ke biar je tempat tanaman tu kat luar. Bawang dah hancurkan pun komposter diorang. So diorang tak perlu nak pergi situ pun. Okay, nice. Oh gosh. I can hear skeleton though. Is it behind me or in... Dia dekat bawah tanah ke skeleton tu? Okay, I think we need to run now. Okay, gerak lu. Gotta go. Macam mana nak keluar ni dah ada. Oh, sikit lagi tu. Boleh ni besok. Besok siap. Okay, let me grab my sword. Oh my. Oh, wow. Okay. Dalam ni tak ada kan? Okay. Alright, I'm safe for now. Hopefully villager tak kena serang sebab bawang macam lambat je gerak tadi kan. Let's hope for the best. My food. Tinggalkan sikit. Kalau ada sugar cane ni. Boleh tu buat apa? Pie. Oh my god, bawang tak pernah makan. No, bawang pernah makan pie dalam Minecraft. Tapi bawang tak pernah like buat dia jadi my main food. You know? Sebab kita boleh makan telur. Vegetarian boleh makan telur kan. Simpan. Mana ni 16 kau. Ambil kau. Okay, next time bawa nak kena bawa benda tu. Next time, I mean besok. Okay, ingat ni. Tip slate simpan. Apa yang bawa masak tadi? Oh, yoink. Oh, do we need anything? Oh, pickaxe. Yes. If kita jumpa diamond. Yang lain kita simpan. Bucket tak payah bawa dulu lah. Tak payah buat dulu. Yes. Half. Yes. Oh, ada 4 komposter. So, maksudnya ada 4 tempat farm tu. Alright, I'm ready. Makan dulu. Nyam. Apple lagi better dari baked potato? Or bawang salah nampak? Okay. Mari. Pickaxe. Okay. Wih. Alah. Tak apalah. Bawang terfikir pula pasal pasal apa nama benda lah tu? Stay. Tapi tak payahlah buat dulu.
Iron. Tak ada pula monster kat bawah tu. Entahlah. Dia memang nak bawa meninggal tak hari tu. Saja kan. Okay. Oh, gelap. Alright. Aduh, lupa lagi nak buat ni. Oh, dang. Tak naklah saya. Saya dah serik dengan apa namanya ni. Cave. Awal-awal ni nak pergi caving memang no lah. Saya tak sanggup. My heart cannot take it. Dah dengar dah. Suara-suara. Suara-suara yang tidak diingini. Oh, I don't think we can use copper and I don't want to try it. I don't want to risk it. Maybe bila kita dah kaya sikit, maybe kita boleh try lah. Kalau kita jumpa redstone, dah boleh buat jam. Okay, jom. Redstone, please. I can hear them. Ni nak naik ni mesti 5 minit nak naik. Nak naik saja 5 minit. Naik tangga. Okay, nanti kalau dah tinggal... Wait, lagi 5 minit kan? Nak 20 minit. Oh, man. Whoa, more gold. I need redstone now. Minecraft, come on. Jangan. Ya Allah. Nasib baik hampir. Yelah, bawa rasa tak boleh tu guna... Tak boleh guna copper lah. Sebab macam slur sangat. Man, redstone. Come on. Selalunya kalau tak nak banyak kan. Masa nak cari diamond tu, ui, kemain lagi. Sekalian kita jumpa diamond dulu sebelum kita jumpa redstone. Oh my goodness, imagine. Kalau macam tu, memang lah. Memang lah, Memang lah. Saja je, I don't think ada lah, redstone. Oh. Tough. Oh, very the deep, tough. Not so tough, are you? Bawang malas lah nak naik. Nantilah. Kita end je lah bawah ni je. So, bawang tak tahulah if bawang lambat end ke. Sebab tak nampak the sky. But it's okay, tak apa. It's okay. Saya tak nak spend the whole minute just to climb up the stair. It's too jauh. Ain't nobody got time for that, you know. -45. Pickaxe dah nak gone. Letak torch.
flint. Tinggal seminit lagi. Bolehkah kita sampai ke bedrock sebelum masa... sebelum masa habis. Alah, macam tak sempat je. Okay, kalau bawang guna pickaxe ni, iron maybe sempat. Laju sikit kan. Imagine the hujung-hujung tu kan. Jumpa diamond. Manifest. Streamer luck. Come on. Yay! Sampai dah. Oh, memang negatif 59 start. Apa ni? Cuma call it bedrock. Bedrock dekat Minecraft Bedrock. Let's go. Screenshot. Bawang jumpa bedrock dekat Minecraft Bedrock. Title. Wait, 20 minit dah? Okay. That's all for today. Yay, Minecraft Bedrock. Okay, at least kita sampai Bedrock dah. But yeah, next episode kita akan sambung buat pagar. And I think kita boleh siapkan pagar village tu besok. So I cannot wait for that. Finally boleh duduk dekat dalam village tu, tak payah pergi underground dah time malam. So yeah, bawang tak sabar. Thank you guys for watching. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dekat bawah korang buka apa hari ni, and also jangan lupa subscribe, turn on notification bell, and yeah, see you guys tomorrow. Thank you for watching korang. Bye bye.